Ada candy guys. Ini bukannya custom tau. Ini bukan Ini buat memang tau. datang Memang daripada dari kilang. itu. Ini pun ini hand painted tau. So Devil Brews ni kita tahu je taruh apa. Dia Ada letak devils ke setan dalam tu? kat dalam. Dah setan kat dalam. Sweetnya. Oh, ni. Pedas ke? Tapi pedas yang sedap. Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama Burning Wheels. So hari ni aku dengan wife aku, kita nak pergi kedai Andrew, Caffeine and Chaos. Andrew baru buka kedai kopi dekat Bangsa, dekat dengan famous bistro Bangsa, depan famous bistro je. So jom, let's go, kita pergi sana. Ada Aidil, Fidas and Andrew. Okay, jumpa korang kat sana. Right, let's go. Alright guys, let's go. Okay guys, kita bersama dengan Burning Wheel. Okay. Tak yang putih hujan. Oh, tak cantik putih hujan katanya guys. Hari ni saya cakap, saya tegur dengan Daniel kalau dia bawa 48 dia, aku sudah dah patah balik lah tu, lenjun. Dia dah pakai apa? Dia dah pakai low rider ST tapi CC tetap 48 guys. 1002. Dia tak ada lari kat dengan 1002 dia. Alright guys, kita dah sampai dekat Caffeine and Chaos. So this is dia punya owner, Keith and Andrew kat sana. Andrew tengah shisha. So apa yang special sangat dekat Caffeine and Chaos ni? So Caffeine and Chaos, kita punya specialty is our Devil's Brew. Kita ada Bergamo Coffee Tonic and also upcoming kita akan ada Raymond Coffee Nah Tonic. guys, Devil's Brew. So Devil's Brew ni kita tahu je taruh apa. Dia Ada letak devils ke setan dalam tu? kat dalam. Dah setan kat dalam. Damn. And then also for non-coffee kita ada juga special like Bergamo matcha, dirty matcha. And then chocolate kita ada DIY chocolate which is you can choose your own. Coklat tu boleh korang boleh custom korang nak tahu apa. Boleh taruh, jangan taruh masalah je kat dalam. Ni kita punya Barista. Barista kita pun pakai Harley tau, tu motor dia. Ni motor barista kita. Sportster Iron 883. Yang ni future. In future. So kedai kita buka hari-hari. Biasanya pukul 9 lah. Lepas korang dah buka sampai pukul 12.30. Let's say kalau owner ada masa lapang, kita akan buka extend. Oh, kalau owner ada masa lapang. So owner masih bekerja ya. So kedai ni dekat dengan famous bistro Bangsa. Betul-betul berhadapan dengan famous bistro Bangsa. So sekarang ni famous bistro dia tengah bulan puasa tutup kot. So ni tengah buat apa ni? Air apa? Memanglah air. Air apa yang korang tengah buat ni? Saya seorang kot. Air apa yang kau tengah buat ni? Ini nama dia Spanish Latte. Spanish Latte ni starting daripada latte sebenarnya. Tapi bila kalau Apa yang buatkan dia Spanish? Apa yang kau taruh orang Spanish ni dalam ni? Bukan, dia menyebabkan Spanish tu sebab kita pakai susu tu. Susu pekat tu. Susu pekat ada Spanish? Ya, tak. Susu pekat tu FNN je. Tapi kenapa jadi Spanish? Cara dia? Cara dia sebab jagi kita tengok. Kita tunjukkan. Alright. Okay guys, ni barista power kita Dia ni barista and ada bike wash sekali. Wah, lama. Tapi macam kelang kabut tadi. Macam kelang kabut je tadi.
Ais tak nak balik? Ha? Ais balik lah tangkap. Okey. So Zik ni juga ada buat detailing untuk motor. So kalau korang nak, boleh panggil dia. Dia boleh datang rumah. Yes. Nah, dia boleh buat coating kat rumah dia. Korang nak kalau dia buat tak pakai baju ke? Boleh request. Korang boleh request. Tapi tengok Zik ni staff tak tahu. Boleh lah. Boleh lah. So dia disebabkan Spanish. Only wheel X. Okay, lepas tu Alright. Kita taruh susu. tadi susu apa? Oh itu, alamak tumpah pula. Alamak, baru nak tunjuk pandai dah tumpah. Dia memang macam tu. Dia kena tumpah sikit baru sedap. Tumpah terkasut. Ni nama dia Art Sepa. Oh, itu macam lah. Sekejap. Terbalik pula. Sini. Ya. Ada nampak macam Spanish latte. Spanish punya bendera. Oh, Itu Spanish sebab benda. lah. Itu sebab lah nama dia Spanish latte. Tapi kalau kacau tak jadi Spanish lah. Yes. Betul ke Spanish punya flag je? Mana aku tahu. Okay, Nafan, siap. Alright, thank you guys. Kita order Spanish latte. Alright guys, tadi dah minum Spanish latte, lupa nak rakam. So ni aku order mocha pula. Terbalik. So aku order mocha pula. Kita try rasa. Okay, mocha dia memang padu lah. Coklat rasa, kopi rasa. Tapi coklat dia lebih sikit. Lepas tu saya request sendiri lah. So memang sedap guys. So Aidil order apa Aidil? So hari ni saya tetap dengan traditional coffee. Saya masih juga dengan Aidil dia air panas, orang tua. So saya menghargai rasa tu guys sebenarnya. okay. So saya ni penggemar kopi sebenarnya. Tapi saya suka kalau kopi dia pandai mix lah. So ni apa? This one apa? Kau mix apa? Beans kau mix apa? Kena tanya Syed ni, barista ai. Okay, dia rahsiakan guys. Dia rahsiakan. That's why dia tak PNC. dia sebab kopi dia kau akan tak rasa terlalu too strong. Just nice. And so kalau kau tanya aku suka latte dia. And then aku try Turi Cappuccino, aku dah try. And then peach tea dia pun also sedap. Korang kena datang sini guys. Dekat mana? Korang nampak famous bang. Korang search je. Famous Bistro Bangsa. Korang cari muka ala-ala budak-budak baik, tapi ni. tangan lengan dia tu ada art. Tapi Ini banyak hai-hai. Bila datang kedai saya tampal. Sebabkan art ni lah kopi dia sedap. Ni hai-hai kena tampal. Dia tukar-tukar design. Tukar-tukar design. Damn. Nah, okay, ni lah dia punya tempat dia guys. So tempat lepak dia pun. So santai, bawah ada pokok. So guys, jangan lupa datang dekat sini guys. Caffeine and Chaos. Yes. So Okay guys, alang-alang kan aku nak tanya lah kan. Aku ada benda nak tanya ni. Kan? Tapi kita jangan tanya kita lah. Kita tanya owner lah kan. yes. Kenapa nama dia Chaos? Kenapa Caffeine kita tahulah kenapa. Kenapa Chaos? Dia masuk chaos. Sebab memang keriau. Sebab owner dia Chaos. Sebab owner dia chaos. Bawa poster ni memang budak nakal. Okay. So idea tu memang dapat daripada kita orang daripada RPM kan. So dia macam nak kata Kata je lah. karakteristik untuk budak-budak poster lah chaos. So elemen logo tu, kenapa you pilih warna oren? Kenapa you pilih warna hitam? Why? Kau tanya ke kau taruh kat JBT tiba-tiba keluar. Dah letak je tu. Tapi sebenarnya guys, Tapi colour dia lah. Mana korang nak tahu, Andrew ni dia memang ada signature dia ialah api. Tapi sebenarnya yang duduk sebelah Andrew ni orang baik guys. Ini Jual bunga api. kau nak bunga api tu jadi steel pun boleh. Most likely in few weeks time. Sebab sekarang I jual kopi. So most likely maybe after raya ataupun tengok macam mana saya akan masuk pastry dengan nasi lemak lah. Yes, So that, nasi lemak akan disupply oleh saya. Tapi nasi lemak saya hari tu first time buat. So dia agak pedas. So orang Negeri Sembilan selalu okey lah. Ideal okey lah sebab dia orang Negeri Oi, Sembilan. sedap weh. Sedap mek kau Ni tahu. sedap betul ke? Sedap betul. Sedap betul. Bukan jaga hati Tak. Tapi sebenarnya kan itu pun pure makan nasi lemak. Kalau tak Yalah, kebanyakan nasi lemak dekat Malaysia ni je manis. Dia punya sambal. So saya buat lain sikit. So pedas. Tapi kebanyakan banyak orang tak boleh makan pedas. So kita akan mix lah. Mana yang pedas, mana yang tak pedas.
So nantikan dekat Caffeine and Chaos Di Bangsa. depan Famous Bistro. Belakang ni Famous Bistro guys. Lepas tu Burning Real. Okay guys, jangan lupa like dan subscribe guys. Alright guys, kita tengok motor owner Caffeine and Chaos ni. This is the bike Iron 883. Iron 88 Truth. So trademark untuk Andrew mesti kena ada flame. So kalau kau nampak motor yang ada flame-flame tu, Dia itu saya lah. motor Andrew lah ni. Dia ada api-api tu. So ni apa Memang ni? nak flame. Apa? Fairing apa ni? Jadi, Memphis Memphis club style. So dulu masa I first bought the bike, motor macam ni. Lepas tu I tak suka bobber. So I more to Club style. Club style. Kalau you tengok thrashing dia gaya yang dia suka pacak-pacak motor tu, so I suka macam tu lah. Then club style. So starting my bike memang bobber. So memang I tak nak bobber. So daripada sini dia Kita jadi nampak beza. macam ni. So beza sikit lah, dia lagi tinggi. Okay. So kalau nak menandakan dia club style guys, dia punya handlebar selalunya tinggi. Dah rise ke Dia pakai riser 10. 10 inci. Dah pasang Sebab riser. maximum. And Kalau- then handle macam ala-ala BMX lah handle dia. So banyak jugalah saya dah spend. I dah tukar crash bar. Crash bar. Crash bar And then- pakai AZR Performance punya ni. Oh, Ni kalau nak order, dia punya supplier dia ada satu Arash. Dia daripada Kedah. Oh memang dia buat sendiri? Dia buat sendiri. Oh guys, AZR. custom. AZR. So dia akan post. So dia post. Lepas tu Harga berapa harga? if I'm not mistaken masa tu 8 tak silap saya. 800? 8. Oh okey lah, not bad lah. 8. Untuk custom punya crash bar, okey lah 800. Sebab kalau kita beli dekat Shopee pun lebih kurang harga macam tu juga. 8. So ini memang club style punya lah. So untuk riding jauh, biasa I letak kaki kat sini je. Kalau penat lah. Sebab Iron 883 dia mid control. I punya mid. Kalau 48 dia forward control, dia akan keluar kat sini. I tak boleh pakai forward sebab kalau I pakai forward, benda ni akan ada kat sini. Dan kaki akan kena ni. So sebab I tu pakai mid. 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 Baru dah boleh pakai crash bar yang macam ni. So untuk club style lah. And then rear pun I pakai rear slider. Dan ni I beli daripada online je lah. Just a normal one. So kalau jatuh dia depan tahan, belakang tahan. So absorber pun dah tukar, dah naik kan. Kalau Jadi- tidak dia lowered macam tu. Dia lowered tu. Dia dah tinggi kan? Dia tinggi dah. Kalau tidak dia berapa? 11 inci. Dia original is dia ada yang 11, ada yang 12, ada yang 13. So sebelum ni I pakai 12. So bila bawa 2 orang, lubang ataupun bump dia memang sangat. So recently I tukar 13.5. So jadi tinggi sikit lah. And then ni adjustable lah. You nak soft, nak hard. So just naikkan pakai Allen key lah. And ni Dia punya tools, dia main high lagi. linear tools lah kena pakai. So far I pakai 13. And then exhaust Van and Hines. Other than that Exhaust short Van and Hines. tapi memang pekak lah. Memang Tapi- exhaust dia memang kuat gila lah. Coming soon, exhaust nak tukar TBR. Damn. 2 in 1. 2 in 1. Yeah, macam saya punya guys, 2 in 1. 2 in 1. Exhaust dia macam ni, TBR. 2 in 1 tapi tak nampak lah. Saya rasa Daniel awak punya kena pindah dekat saya. So ini dia bukan custom paint job guys. Ni memang daripada kilang, memang color dia macam ni. Jadi edition hard candy. Hard candy. Kalau So, purple. Kalau purple. Malam tak nampak, pagi dia nampak. Nampak tu. Ada candy guys. Hard Ini candy. bukannya custom tau. Ini bukan Ini buat memang tau. datang Memang daripada dari kilang. rumah itu. Ini pun ini hand painted tau. Cuma dari ada kilang. yang ni I kena touch up balik lah. So hard candy. Belakang pun sama. Dia sebenarnya logo hard candy ni. Kalau nampak lah sebab I punya number plate ada ni. So dia memang hard candy punya ni. Edition. Hard candy punya edition. Ini semua buat buatan Cuma tangan tau. yang ni I buat sendiri lah. Yang kuning-kuning yang ni I tu buat. memang trademark. Yang ni memang Andrew datang lah. daripada kilang lah. The flame yang dia punya airbrush ni dari kilang. Seat pun dah tukar seat custom. Seat already dulu kalau untuk iron Dia rendah. dia satu seat dia single seat. So this club style punya seat. So dia rendah ke tinggi. So bila kita bawa tu ada support lah belakang. sikit lah. And untuk rider pun comfort sebab dia ada tempat sandar belakang tu. Okay, itu lepas tu performance I tak buat banyak lah. So consider stage 1 je I buat. Exhaust and then air cleaner and then plug. Itu je lah. So most likely in future I dah buat stage 2. Stage 2 biasanya involve cam. Tukar cam. So coming soon. So sekarang cable plug pun dah tukar. Ni pakai screaming girl. Screen maker guna cable plug. Sebab plug pun screen maker lah.
Screen maker. Sebab kalau I pakai Oh, position dah tukar. Aku tukar kat situ dia boleh pindah kat sini, pindah kat sini. And then spark plug dia kalau you tukar kabel, it's more better you tukar plug sekali. Tak ada dia punya power tu akan lari sikit. Other than that, ni je lah. And another one, banyak orang tanya kenapa hijau. Cakap hijau ni sebenarnya rare. Saya nak cari purple sebab motor nak purple. Motor purple. Tapi stok tak ada. So then I fikir balik hijau fluorescent ni I memang minat colour dia. So I make hijau. I main dengan fluorescent green and then purple sikit dengan gold sikit. So nampak lah dia punya club style punya gaya. And then I rasa so far dalam KL lah, I think kalau sports tu I'm the only one pakai fluorescent green lah. So far I tengok lah. Memang unik sikit lah. Kalau nampak pakai hitam motor I ni common hitam. Ya betul, kalau hitam common. So yang ni aku paling suka dia punya paint job lah. Dia ada sparkle tu kan. Memang nice. And then sticker Screaming is Girl yang faham. Other than that, it's all accessories. Okay guys, that is review daripada owner motor tu sendiri. Lepas ni saya nak buat stage 18. Saya 18. In the future, lepas ni nak pakai apa? Next bike, next target bike. Coming soon, 2 je touring. Street glide ataupun road glide. Tapi I punya minat tu Road King lah. Road King. Kalau ada resiko lebih, then I akan ambil Road King. Kalau tak, road glide lah. Then the third one will be street glide lah. ST tak minat ST? ST not yet, belum kena racun lagi. Coming soon lah, dia ni nanti racun. So yang tu keempat lah yang letak. So kalau beli antara road glide atau street glide pun akan buat custom macam apa club style ke yes, I akan buat club style. Biasanya orang buat ni bagger. Yes. I kurang lah sebab bagger. Dulu guys banyak orang pakai Harley ni banyak buat bagger. So sekarang ni new punya trend, so semua club style. Disebabkan oleh trashing. Ya betul. So motor ni kalau saya lambat pergi kerja, saya pacak. Alright guys, itu dia motor Andrew. So next episode aku review motor lain pula. Mungkin motor abang ni pula kita review. Motor abang Diedil. Kita nak bergerak pergi Mitarik pula. So jumpa kat Mitarik. Gimana? Pergi Mitarik. Mitarik. Okay, thank you pada owner. Thank you so much. So orang lain siapa-siapa nak datang, jangan lupa kita buka everyday. Berhadapan dengan Famous Bistro ya. Jangan lupa datang guys. Follow kita punya IG Caffeine and Chaos. Caffeine and Chaos by Keith and Andrew. Okay, thank you Andrew. Okay, thank you for coming, thank you for support. Right. See you. Korang nak peluk tadi kan? Peluk. Cium. Kau kalau pasal ni kau suka. Kau kat tengah-tengah. Okay guys, jumpa dekat Mitarik KL. Aku nak rasa laju tak laju di bawah. Alright guys, kita dah sampai Mitarik Jalan Sultan. Okay, kita cari meja dulu. Lepas tu kita order makan. Let's go. Guys, makanan dah sampai. Saya order beef noodle. Aduh, saya kena tahu ni sikit. Kenapa kau tak ambil Mitarik? Tak tahu apa ikut dia. Taruh chili oil sikit. Dia taruh chili oil ke dia oil je ke ataupun taruh benda ni sekali? Benda ni sekali lah. Berapi macam abang kayu. Banyak ni okey? Berat sikit lah. Okay, taruh chili oil sikit guys. Okay guys, kita rasa dia punya beef dia.
Kelantan. Mak dia. Bukan ah. Aku dengar slang dia. Padu guys. Dia cakap apa? Molek tu cacap. Molek Tapi dia punya cili tu pedas ke? Tapi pedas yang sedap. Tarik. Oh, memang terbaik guys. Korang kena datang sini. Ni first time korang datang sini. Jarang-jarang makan mi Cina Tapi memang sedap kan. Cakap apa pun kena air kosong kan. Nampak pedas kan? Lepas ni kita makan beef roti pula. Tadi aku order beef roti. Kita tengok jadi sedap pun sedap. Jadi awak order apa Dil? Saya makan ramen beef. Beef ramen. Beef ramen Chinese style. Ya betul. Alright. So this one ni dia buat sendiri lah. And then dia ada beef dia. Beef dia best. Beef slice dia ni memang lembut. Wow. Tadi awak taruh ni tak? Of course ada tak. Oh, guys. orang Negeri Sembilan memang kena taruh. Bukan. Peringatan guys. Benda ni bukan buat main-main guys. Ini pedas. Kalau kau nak, kalau kau takut pedas, tak sikit dah. Kalau kau makan pedas macam aku, banyak sikit. Taruh 2 sudu. InsyaAllah. Memang lepas tu menangis. Kita try Try sikit lagi. Oh, macam Naruto awak makan. Okay, Lina makan apa Lina? Malatang? Malatang. Okay, cuba review sikit Lina. Okay, saya punya beef roti dah sampai. Try guys. Okay. Oh, panas. Okay guys, kita makan beef roti. Kita try beef roti dia. Palu guys. Sedap guys. Dia ada rasa alia-alia sikit. Daging tebal kan? Makan guys, memang padu lah kita. Memang sedap lah beef roti dia. Guys, Fidas makan menu paling unik aku rasa hari ni. Kita tengok sikit dia makan apa. Makan sayur kucai goreng guys. Bukan goreng. Habis? Kucai panggang. Kucai panggang. Lagi rare kucai panggang tu. Ini dekat Guangzhou sudah gila. Tu try rasa. Kau rasa ke aku rasa? Kau rasa? Aku rasa. Kau rasa. Dah habis baru dah. Bagi aku rasa. Kau suruh aku. Ini bukan rasa dah ni. Betul juga. Cakap pedas kan? Kita nak makan ni. Kena hidung. Sedap. Sedap. Dia rasa sikit. Sedap kan? Sedap. Dia dah panggang tu. Sedap. Itu balik. Kenapa tau? Secara eksklusifnya. Ni cara nak awet muda macam aku. Makan sayur banyak. Bukan lemak-lemak ni. Tapi dia tak rasa sayur, dia rasa macam ni. Sweetnya. Sedap. Rasa macam mi kan? Tak rasa macam sayur. Sedap. Lagi? Sedap kan? Nanti kambing ni tu kau rasa. Ya guys, dia tak rasa macam sayur, dia rasa macam kita makan mi. Tapi mi dia kan hijau. Tapi sedap lah, memang nice lah. Okay, datang guys, jangan tak datang. Makan apa hari ni? Okay, tadi kita orang lepak kafe. So, tiba-tiba saya lapar. Saya tutup kedai, saya terus datang jumpa Daniel dengan ni, barista saya. So, kita orang lapar sebenarnya. Hari ni kita orang makan mi tarik. Ni mi tarik kat Chinatown dengan road captain kita. Ni road captain. Cakap sikit road captain. Saya apa? Kita orang ni nak sahur, kita sahur awal. So sekarang ni kita makan mi tarik, aku rasa sikit perut dah ni sebab pedas sangat. Okay, bending wheel macam ni? Masing-masing lah kerja. Ni kerja, ni kerja, ni tak kerja. Ni Saya besok bawa kerja. oh, esok interview. Go apa? 8.30. Gulak-gulak. InsyaAllah boleh dapat tu. Okay guys, kita pun nak balik. Okay, sampai di situ sahaja episod kali ni. Jumpa di next episode. Jangan lupa like, subscribe dan komen. yes, Tekan button lonceng tu guys. jangan lupa guys. Okay, nanti guys episod akan datang. Assalamualaikum. Okay, Dil?
Yo man, aku dah berpeluh ni. Assalamualaikum, adios.